Okey, untuk soalan yang kedua, apakah maksud perubatan Islam? Adakah perubatan Melayu atau perubatan tradisional Melayu juga perubatan Islam? Ya. Jadi soalan yang kedua ni ada kaitan dengan soalan yang pertama. Adakah perubatan tradisional Melayu boleh dikategorikan sebagai perubatan Islam? Kita sedia maklum, kita tahu kita di Nusantara ni dulu, Melayu Nusantara dulu, sebelum kedatangan Islam, kita ni, tok nenek kita, nenek moyang kita, mungkin beragama Hindu, mungkin beragama Anisme, dan mungkin pelbagai agama lain yang kita tak tahu. Jadi, pada masa tu, mereka ni dah ada satu kaedah rawatan yang menggunakan bahan, kemudian menggunakan petua, disertakan apabila bahan tadi itu disertakan dengan mentera, campi serapah ataupun doa dalam bahasa-bahasa Sanskrit dan sebagainya. Itu zaman sebelum Islam. Tetapi selepas daripada kedatangan Islam, masih menggunakan bahan, masih menggunakan konsep, masih menggunakan petua yang lama. Tetapi telah dimasukkan, telah ditukar dengan doa, dengan bacaan ayat Al-Quran, dengan konsep tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi, ini dah boleh dikategorikan sebagai perubatan Islam. Kerana dalam tu dah ada tauhid kepada Allah Ta'ala. Bismillah, Al-Fatihah, dan doa, ru'yah dan sebagainya. Tidak boleh dinafikan bahawa perubatan Melayu bukan perubatan Islam. Sebenarnya perubatan tradisional Melayu adalah sebahagian daripada perubatan Islam. Jadi itulah jawapannya. Perubatan Melayu adalah sebahagian daripada perubatan Islam. Okey, baik, faham. Okey, terima kasih untuk ulasan dan penjelasan daripada Tuan Guru. Ini juga atas dasar pengalaman Tuan Guru berguru dengan guru-guru tua sebelum ni. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu adalah pengalaman saya, dan juga apa macam tadi Saudara Ustaz Firdaus tanya tadi itu adalah soalan yang pernah juga saya bertanya pada guru-guru saya. Dan ini adalah penghuraian yang telah diberikan oleh guru-guru saya kepada saya, dan saya kongsi pada hari ini. Okey, faham. Okay, jadi itu saja untuk sembang santai kita hari ini. Semoga berjumpa lagi tentang untuk isu akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.